Hai guys, selamat datang sekali lagi ke Iriah Dome channel. Okey, kepada yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng kat sebelah itu supaya korang tak terlepas dengan video seterusnya. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni. Baik geng, hari ni aku berada di hometown aku di Kampar Perak. Jadi hari ni aku akan ronda-ronda kawasan ni lah. Ni adalah kawasan Lombong sebenarnya, tapi dia adalah hutan-hutan sikit kan macam kat belakang sana. Aku akan buat satu aktiviti, orang cakap tu hobi lah, isi masa lapang aku. Kalau korang nak tahu aktiviti apa aku buat hari ni, korang kena tengok lepas intro ni. Okey, jom. Okey baik geng, macam aku cakap tadi, hari ni aku akan buat satu aktiviti kat kawasan ni. Kawasan ni sebenarnya keliling ni lombong, lepas tu banyak lah hutan belukar-belukar kecil. Jadi hari ni aktiviti yang aku akan lakukan adalah aku akan buat aktiviti scoping lah, iaitu macam meneropong lah ataupun melihat sesuatu secara dekat. Aku akan menggunakan skop lah. Sebenarnya skop tu adalah spotting scope, tapi aku akan cuba tengok hidupan liar apa dia di kawasan ni, di kawasan Lombong ni dan di kawasan hutan-hutan kecil ni. Kawasan ni dia ada lombong besar, dia ada lombong kecil. Kita akan tengok hidupan apalah, hidupan liar di kawasan ni. Kita akan cuba rakam lah. Kita akan tengok mungkin ada bermacam spesies sini, kita tak tahu. Selalunya aku ada juga jalan-jalan kat sini. Adalah beberapa spesies aku kenal, ada beberapa spesies yang aku tak kenal. Jadi kita akan cari spot dulu, spot yang strategik kat kawasan ni. Okey, jom kita ronda dulu. Baik, macam ni lah dia punya kawasan ni. Macam ni aku tunjuk sikit. Macam ni ada hutan kan, hutan sikit-sikit lah. Lepas tu itu ada kawasan macam pasir lombong. Sebelah sana tu lombong. Sebelah sana tu lombong. Sini macam pasir lombong kan, boleh tengok. Ni sekeliling. Jadi aku akan cari spot yang menarik kejap. Kita ronda-ronda kejap, tengok mana yang mungkin ada palia yang akan kumpul lah kat pagi ni. Sekarang ni baru pukul 8.45 pagi. Jadi kita tengok kat mana. Jom kita gerak. Macam ni kawasan lombong geng. Ini lombong yang besar lah. Aku akan cuba cari tempat yang redup sikit. Kita jalan depan sikit, kita tengok. Okey, aku rasa aku dah jumpa kawasan yang sesuai. Kalau kau tengok kat situ ada macam lombong kecil lah, dipenuhi dengan teratai. Aku akan cuba lepak dekat area-area situ, cari tempat redup sikit, supaya aku boleh rakam mungkin ada hidupan liar, burung-burung ataupun binatang lain kawasan ni yang mendekati dengan lombong ni lah. Okey, jom kita turun bawah tu. Yang tadi aku kat situ. So ni adalah kawasan lombong tu lah secara jelas. Tu lombong ni. Tu lagi satu lombong. Dia bersambung sebenarnya. Jadi aku akan cuba lepak sini. Aku lepak kat sini, bawah pokok ni. Aku park motor sini. Okey, jom kita set up barang dulu. Aku dah set up semualah. Sinilah kawasan aku akan duduk hari ni. Aku set up aku punya scope tadi kat sini. Lepas aku buat kerusi sikit. Letak air aku, motor kat sini. Jadi aku akan tumpukan kawasan depan sana dengan kawasan lombong-lombong tepi ni lah. Kawasan lombong-lombong tepi tu kan. Okey, baik geng. Macam aku cakap tadi, ni adalah kawasan lombong. Sekarang ni dalam pukul 8.50. Jadi kita akan cuba tengok. Selalunya pagi-pagi macam ni yang aktif adalah burung lah kan. Kalau korang dapat dengar, ada bunyi burung kan. Bunyi burung punai. Tadi aku dengar bunyi ayam hutan pun ada. Pagi-pagi begini dia orang aktif lah selalunya. Kalau burung-burung ni kan, tengah hari nanti dia akan rehat sekejap. Dia akan dapat pagi-pagi dia cari makan semua kan. Tengah hari nanti dah panas, dia akan rehat sekejap. Dia akan duduk-duduk di pokok lah. Dia akan berehat santai. Jadi kita tengok kejap lagi apa spesies pertama yang dapat aku rakam pagi ni. Okey, kita tunggu kejap geng ya. Okey baik geng, macam korang tengah tengok sekarang ni, ni adalah burung merbah lah kalau tak silap. Sebenarnya burung ni dia bergerak secara berpasangan ni kat depan sana. Tapi dia selalu berpasangan macam aku cakap tadi kan. Kita tengok kejap lagi mungkin dia buat pasangan ni ke, dia ada di kawasan sekeliling ni. Itu adalah burung merbah. Kalau salah tolong betulkan ya. Sebab aku tak pandai sangat pasal burung ni. Baik, kita tunggu lagi, kita tengok spesies apa ada. Okey baik geng, macam aku cakap tadi, ni adalah kawasan lombong kan. Kawasan lombong tu banyaklah lombong-lombong kecil. Jadi yang korang tengah tengok ni adalah spesies burung raja udang. Raja udang ni tak silap aku dia banyak spesies lah. Dia banyak color, banyak warna, banyak jenis lah. Dia bukan satu je. Tapi ni salah satu, dia tengah duduk kat wayar elektrik kat depan sana. Jauh. Ni agak dalam 200 meter kot. So dia tengah bertenggek kat situ. Ni adalah spesies kedua kita kali ni lah. Siapa tahu nama dia secara spesifik, secara tepat, bolehlah komen kat bawah. Tapi aku tahu ni adalah burung raja udang.
Cantik kali dia geng. Badan dia biru, paruh dia mungkin oranye kot, kaki dia pun oranye ataupun merah. Jauh geng, ni dia bukan berada di atas pokok, tapi dia di wire elektrik. Kalau korang nak tahu juga, sebenarnya kat sini ada wire elektrik. Sebab dalam ni ada macam TNB punya tempat lah, TNB punya untuk generator ke apa kan. Lepas tu area sini juga ada ni, ada stesen kereta api, ada landasan kereta api. Jadi kejap lagi kalau korang ada dengar bunyi kereta api, kereta api tengah lalu lah tu. Baik geng, yang seterusnya, yang ni aku tak tahu spesies apa. Aku baru jumpa depan ni, agak-agak lebih kurang 50 meter daripada sini. Dia ada dekat bawah sikit daripada tempat burung merbah tadi. Kat mata dia ada stripe lah. Dia ada stripe. Tu badan dia warna coklat biasa lah. Macam biasa, siapa tahu boleh komen kat bawah. Ini burung ni aku jarang nampak lah. Selalunya aku nampak burung merbah tadi lah. Cantik juga kan. Dia macam sedang mengawasi sesuatu dengan mulut terbuka macam tu kan. Kalau kau boleh dengar bunyi burung punai geng. Ni tak pasti burung apa. Tapi dari sini aku boleh dengar bunyi burung punai sekarang ni. Bunyi burung yang tu tadi. Sini memang banyak burung punai geng. Kalau rezeki kejap lagi, kita dapat tengok burung punai. Dan yang biasalah, bila ada lombong adalah dia ni. Ni biawak geng ya. Kat lombong depan tadi, lombong depan sana je. Biawak ni sebenarnya sangat penting untuk kita punya kawasan. Kalau korang nak tahu, korang boleh google kenapa. Memanglah kan, biawak ni kadang mencuri ayam kan, curi anak ayam. Tak dinafikan lah, dia suka mencuri telur-telur ayam kan, makan anak ayam ke. Tapi dia ada kepentingan kepada kita punya ni, kita punya kawasan tempat kita duduk tu. Korang boleh google kenapa. Aku taklah pandai sangat, tapi aku pernah terbaca pasal ni. Aku rasa benda ni betul. Apa fungsi biawak dalam komuniti kita. Okay geng, kebetulan kita tengah shoot gambar biawak tadi, kita nampak spesies ni pula. Ni macam menyerupai bangau kot. Bangau lah ni aku rasa. Tapi bangau ni macam aku cakap tadi, burung raja udang pun apa, banyak jenisan. Ni pun bangau ni aku rasa. Dia spesies bangau lah. Kalau tengok pada paruh dia tu. Lepas tu dia suka duduk dekat kawasan yang ada air, senang nak cari anak ikan. Ni adalah bangau, tak silap aku. Terbang lagi. Okey, kita nampak lagi satu spesies. Ini tak silap macam itik kot. Dia boleh berenang gitu kan. Itik. Tapi selalunya aku nampak kalau itik-itik macam ni, itik liar ni, dia selalunya secara berkumpulan. Mungkin ada kot kumpulan di area-area sana. Setahu aku itik lah, tapi itik liar lah. Betul tak? Dia pun pergi ke arah biawak tadi naik. Warna dia agak macam coklat gelap. Lepas tu ada stripe putih sikit. Tu dia. Dia pergi ke tebing rasanya. Dia pergi ke tebing. Okey, tu dia geng.
Ni tak tahulah dia burung apa. Dia tengah makan semut kot. Tengok. Mungkin dia makan serangga-serangga yang ada kat rumput tu. Ni kat depan ni je, geng. Depan ni je. Dalam 20 meter macam tu. Dia makan serangga aku rasa. Dia kejar serangga tu. Tapi tak pasti dia makan serangga apa. Mungkin semut ke kan, mungkin belalang-belalang ke. Itu dia. Dan dia seekor je kat situ. Tengok dia pergi mana. Adakah dia akan masuk air juga? Maksudnya dia akan mencari macam mana ikan ke, ikan kecil ke. Oh, ada 2 ekor, geng. Ada 2 ekor. Berpasangan mungkin. Lagi seekor kat sana. Lagi seekor kat sana. Tu dia. Berpasangan ni aku rasa. Lagi seekor kat belah kiri, seekor lagi kat belah kanan. Spesies yang sama kan? Terbang dah. Oh, ada situ. Tu dia. Tu dia, tengok kan. Dia tunggu serangga tu keluar ataupun terbang, dia akan tangkap lah gunakan paruh dia. Okey kan, macam korang dapat tengok, ni adalah bangau lah. Ni bangau yang kita ambil mula-mula tadi. Dia kecil sikit. Ni dia lebih tinggi dan kaki dia lebih panjang, paruh dia lebih panjang lah. Dia sedang mencari makan di tepi-tepi air tu, kat pokok-pokok teratai tu. Tengok tu, dia tengah macam patuk lah, mematuk guna paruh dia kat dalam air tu. Kita tengok sekejap lagi dapat ikan tak. Bangau dia macam hebat. Tengok dia punya pergerakan tu. Mungkin disebabkan kaki dia kurus tu kan. Dia jalan slow je dalam air, smooth tu jalan. Tu kita tengok sekejap lagi ada ikan tak dia dapat, ataupun kehidupan air yang lain lah, makanan dia. Tak berapa jelas, geng, tapi macam ada lah. Dia kat ujung sana. Kalau tengok dengan mata kasar memang tak nampak lah, sebab dia berada bawah pokok kan. Bawah pokok tu pula redup, kita akan nampak. Ada lagi seekor kan, kebetulan. Tapi lain spesies ni. Ini kecil sikit. Tak tahulah spesies sama ataupun lain. Tu ke burung wak-wak.
Burung wak-wak pun kadang-kadang dia suka berjalan atas teratai tu. Kita tengok, kita tunggu sekejap lagi dia keluar. Tapi rasa bukan, macam bangau juga. Spesies bangau juga ni. Betul lah, spesies bangau yang macam mula-mula kita ambil tadi, yang duduk atas ranting tadi. Tapi dia saiz kecil sikit. Ni geng burung yang kat depan ni tadi. Aku rekod balik lah, sebab mungkin kali ni lebih jelas dia punya bentuk kan, dia punya fizikal dia, color dia. Ini yang depan tadi, yang makan serangga tadi. Dia tengah bertinggi atas tunggul. Mungkin dia dah cukup kenyang, dia rehat kejap. Macam dia cuci mulut dia tu. Sekeliling dia tu banyak macam lalat, macam serangga lain. Terbang lah. Pasangan dia pun ikut terbang. Jauh lagi dia pergi, dia terus cross sebelah sana. Ni pula geng, dia area lombong depan sana. Burung ni berkumpulan lah. Kalau korang boleh dengar bunyi dia, boleh dengar daripada sini. Dia berkumpulan burung ni. Tapi tak tahulah berkumpulan sama ada geng ataupun berlawan kan. Ni salah seekor yang masih kat situ. Tak pastilah dia orang tengah berlawan ke, geng ke, kumpulan yang sama ke. Tu dia, lagi 2 ekor. Tu dia. Kalau dia nampak yang seekor ni, dia punya ekor tu ada bintik-bintik putih. Tengok, dia orang macam tengah berebut kawasan ke, tak pastilah. Ataupun memang geng ke kan. Tu boleh nampak. Tu dia. Okey geng, ni aku rasa burung ni korang biasa tengok. Kejap dia baru je mendarat kat depan pokok kat depan aku ni. Ni dia. Sekejap ya. Kita fokus sekejap. Ni dia. Terbang dah. Burung gembala lembu tak silap. Gembala lembu ke gembala kerbau? Kalau tak silap aku, burung gembala lembu ni dia spesies burung tiung. Dulu ada orang pernah simpan burung, pernah bela lah. Dan burung ni boleh bercakap. Dia boleh ikut lah apa yang kita cakap. Okay, baik geng. Ni mungkin secara jelas lah bangau yang tadi kan. Bangau yang jalan dekat tepi-tepi lombong tadi dicarikan. Ni tak tahulah, mungkin sekarang ni dah matahari dah mula terasa bahangnya, panasnya. Mungkin dia berjemur ke, dia dah kenyang kan. Ni hujung sana. Dia berdiri kat situ agak lama juga dah. Sebelum aku rekod ni agak dah 2 minit lebih ke macam tu. Dia masih lagi kat situ. Dia berjemur ke, dia macam membersihkan diri dia lah. Kalau korang dapat tengok dekat skop aku ni sekarang, boleh nampak kan haba panas, bahang panas. Sebab sekarang dah nak dekat pukul 10, so panas tu dah mula terasa lah. Dah lama geng stay kat situ, berdiri je macam tu. Okey geng, kalau korang tengok ni ada lagi spesies. Spesies ni dia berkumpulan lah, aku tak pasti burung apa. Tapi dia kecil-kecil je, dia berkumpulan. Kepala dia hitam, badan dia warna coklat macam tu. Dia tiba-tiba datang lah dalam 3-4 ekor macam tu.
Kecil-kecil je dia. Bunyi hutan geng. Tu dia geng, paruh dia warna putih sebenarnya. Paruh dia putih, kepala hitam, tu badan dia macam coklat keperangan lah. Coklat keperangan. Ada geng dia lagi geng. Sekejap tu dia. Tu dia geng dia. Oh, terbang dah 4 ekor. Kecil-kecil je. Oh geng, kebetulan ada burung macam spesies raja udang atas pokok ni. Pokok depan ni juga. Ni dia. Ni dia geng, cantik warna dia. Cantik warna dia geng. Rasanya spesies raja udang lah. Dia warna hijau kebiruan. Terbang dah geng. So aku ingatkan makin tengah hari makin panas. So burung ni tak berapa aktif. Tapi ada yang aktif lah. Okay geng, aku rasa kat sini aku nak tunggu lagi lebih kurang 10 ke 15 minit. Aku nak pergi tempat lain pula, tempat yang lebih redup lah. Ini dah terasa dah bahang dah geng. Kalau korang tengok dia pokok-pokok macam ni je. Ada lagi tempat yang dia punya hutan tebal sikit lah. So akan sejuk sikit lah. Tapi akan facing kawasan lapang juga. Kita tunggu kejap lagi lah. Aku tunggu lagi 10 ke 15 minit. Kalau tak ada spesies-spesies yang lain, kita bergerak ke spot yang baru tu. Okay jadi geng, aku rasa aku nak kemas-kemas. Aku nak siap ni semua dulu. Aku nak pergi ke tempat yang lain pula lah. Dalam kawasan ni juga. Tapi adalah lebih kurang 500, kurang dari 1 kilometer lah. Aku akan cuba ronda-ronda lah. Aku akan cuba ronda tengok mana pot yang sesuai pula. Mungkin ada rezeki kita untuk tengok spesies lain selain daripada kat tempat ni tadi. Jom kita gerak. Kita kemas-kemas dulu, lepas tu kita gerak. Okay, jom. Tu dia geng. Aku ternampak family aku ni tengah mandi pasir kan. Tengah mandi pasir. Tengah berkubang dengan pasir. Mana tadi? Tengah berkubang kan. Biasanya banyak lombong, banyaklah merang ni. Oh dia macam ni lah geng. Dia macam berkubang. Oh relax je. Dia tak salah tu seekor tu anak dia mungkin. Tu dia. Sebab kecil lagi kan. Dia tak perasan aku ada kat sini geng.
Nak tahu kat mana? Kat sana. Kat sana. Kat pasir. Dia tengah berkubang. Tengah bersantai-santai. Oh, dia tengok burung. Oh, seronoknya. Gimana tu? Jantan lah. Jantan. Dia sambung balik kan? Sedapnya, seronok. Kita tengok gelagat dia. Tapi anak dia tu macam hati-hati sikit. Dia nampak. Aku rasa dia nampak aku. Oh, tak. Dia teruskan. Tengok anak dia tu. Anak dia ni macam berhati-hati sikit. Dia berkubang juga, tapi mata dia melia tengok kiri kanan. Tapi selalunya anak dia banyak geng. Sudah kot dah puas. Macam injet lah kaki dia. Kenapa? Sebab dia jalan terjengkit-jengkit. Sebab dia jalan terjengkit-jengkit macam injet. Cedera. Tengok. Oh, dia masuk air, Masuk lagi. Tu tengok tu, air tu bergerak-gerak. Dia lalu bawah teratai tu. Mana dia keluar, ikut mana nanti? Oh, sana dah. Jauh dah. Area sana dah jauh. So itulah geng. Hidupan liar di kawasan sini. Memerang pun ada hari ni. Rezeki akulah jumpa memerang. Okey geng, aku dah sampai dah tempat ni. So tempat ni macam ni lagi. Yang belakang ni dia ada hutan. Hutan dia lebih tebal dari yang sana tadi lah. Kalau korang tengok dalam dia kan, lebih luas dan lebih, pokok dia lebih tinggi-tinggi dan sejuk sikit lah. Aku akan cuba tengok di kawasan ni semualah. Kok ada spesies yang tak ada kat sana tadi kan. Kita tengok kat sini pula Okey, jom kita set up kita punya scope. Aku dah siap set up dah aku punya scope ni lah. Kita akan tengok lah apa ada kat sini. Ni pun dah makin nak dekat hampir ke tengah hari dah. Aku pun tak berapa pasti spesies apa yang ada kat sini. Kita cuba tengok lah macam mana nanti. Kalau ada rezeki kita dapat tengok lah. Okey geng, kita tunggu jap. Kalau korang tengok di kawasan ni, dia sebenarnya kawasan pepaya. Dia macam padang tapi ada pepaya. Kalau aku tengok ada ni lah, ada kerbau sedang meragut rumput. Ada kerbau kan. Banyak kerbau ni, nanti aku tunjuk. Tu dia. Kalau korang boleh dengar ada bunyi tupai. Tu bunyi tupai. Ni kerbau ni. Dia orang tengah berkubang lah kerbau ni. Tak pastilah kerbau liar ke ada tuan ke, tak pasti. Tu
tu tak dapat nak pastilah. Banyak ni kerbau ni geng. Tu dia. Tu. Banyak geng kerbau ni. Jadi kita tunggu. Kok ada spesies yang kita tak dapat tengok kat sana tadi kan. Kita tunggu kejap Kalau ada rezeki kita dapat tengok. Okey geng, inilah burung yang aku tunggu dari pagi tadi. Inilah burung punai nama dia. Kalau tak silap aku, dada merah ni burung punai jantan. Dan orang tengah berehat lah. Sepatutnya kalau pagi-pagi senang nampak burung ni. Dia akan berkumpul di tempat yang open lah, macam dekat wire elektrik tu kan. Tapi bila tengah hari macam ni, dia akan habiskan masa untuk berehat. Ni salah seekor lah, aku terjumpa di celah-celah daun tadi. Aku rasa ada pasangan dia. Tengok. Ataupun ada geng dia, sesama jantan. Itu bunyi burung punai geng. Ini punai daun orang panggil punai daun. Tu tak sempat nak rakam sekejap je. Ini namanya punai daun kan. Kalau ada lagi satu jenis punai tanah. Ada tu warna coklat lah. Ini punai daun ni warna hijau. Apa kejap lagi kalau dia ada lagi kita rakam balik, kita record balik. Aku rasa kat sini pula. Kat sana tadi tak ada bangau macam ni kan. Dia badan putih, kepala dia macam orange coklat. Tak ada kat sana tadi. Dia mendekati kerbau tu. Kerbau tu baru naik daripada kubang. Dia follow je. Kita tengok lebih jelas. Aku rasa tak ada kat sana tadi. Kita tak nampak spesies bangau ini. Spesies bangau yang kepala oren. Saiz dia sedang-sedang sajalah, tak berapa besar, tak berapa kecil. Tu dia. Tu dia geng. Ni antara spesies yang tak ada kat sana tadi lah. Ada kat sini. Dia terus ke kerbau tu. Tapi kerbau tu langsung tak halau. Mungkin dia makan ada benda yang melekat pada badan kerbau tu. Ikan ke, berudu ke kan. Cantik juga. Aku nampak ayam hutan geng. Ayam hutan geng. Ayam jantan, ayam hutan jantan. So rezeki aku hari ni dapat ayam hutan. Tak pastilah dia nampak ke tak sini. Tadi kat sana tempat yang first tadi kita dengar bunyi dia je. Ni kita nampak dia pula. Mana dah? Dia dah menyelinap di sebalik. Tu dia. Tu dia geng. Dia dah masuk area tu geng. Jadi rezeki aku kali ni nampak ayam hutan. Situ. Belakang pun ada berkokok geng. Ayam hutan. Dia muncul lagi geng.
Kat belakang aku ni ada ayam hutan, ayam jantan juga berkukuk. Terbang. Dah terbang, geng. Okey geng, baik geng. Kalau korang tengok cuaca pun dah berangin. Atas sana dah gelap, menandakan nak hujan lah. Itulah setakat ni ada juga rezeki. Berapa spesies yang aku dapat ambil videonya tadi, yang tak ada kat sana ada kat sini. Jadi yang terakhir tadi kita tengok adalah ayam hutan jantan. Jadi itulah rezeki hari ni kan. Nampak burung punai akhirnya. Yang lain semua macam biasalah, bangau semua kan. Jadi aku sekian video aku sampai sini saja untuk hari ini. Jadi kepada yang subscribe tu, tekan button subscribe, tekan button lonceng kat sebelah itu supaya kau takkan terbaik video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni. Baik geng, kita jumpa dalam next video. Okay, bye.